Apakah proses pemberian warga negara terhadap 7 pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan, Akta, Kaedah Warga Negara dan Perlembagaan Persekutuan? Jawapannya ya. Bagaimana proses permohonan warga negara? Dibuat keputusan melalui naturalisasi mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 19, iaitu permohonan untuk menjadi warga negara Malaysia yang datangnya dari warga negara asing. Jadi saya jelaskan dulu, bab KDN ini adalah dari hal permohonan menjadi warga negara dan proses yang kita guna pakai. Apa jalurnya? Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan kerajaan untuk menimbangkan, memproses dan membuat keputusan tentang permohonan warga negara. Untuk membuat keputusan mengikut perkara 19 ini ada 3 rukun. Yang pertama, pemohon itu sendiri kena memohon. Tak boleh melalui ejen. PN tak pernah guna pakai khidmat ejen untuk permohonan warga negara. Ada 3 rukun. Yang pertama, pemohon kena bermustautin di sini dalam satu tempoh. Yang kedua, dia kena berkelakuan baik. Maknanya clear tapi sang keselamatan. Yang ketiga, pemahaman bahasa Melayu yang mencukupi. Kemudian, bila kita semak, perkara-perkara itu dipatuhi. Di sana, itu saja tak cukup. Permohonan itu diproses mengikut juga Kaedah-Kaedah Warga Negara 1964. Itu membawa kepada borang C yang dia kena isi. Kena ada pasport dia, kena ada dokumen dia, semuanya itu pemohon ini patuhi. Maka permohonan warga negara diberikan. Di sana ada satu perkara lagi, iaitu FIFA Statute. Yang ini antara Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan FIFA. FIFA Statute ni kata, bagi seorang yang nak bermain dengan sebuah negara ini, maka dia pertama kena lahir di negara tersebut. Yang kedua, ibu atau bapa pemain dilahirkan di negara tersebut. Bagi 7 pemain ni ya. Yang ketiga, datuk dan nenek pemain dilahirkan di negara tersebut, makna lahir di Malaysia. Kemudian yang keempat, pemain telah hidup secara berterusan. Mana-mana syarat A, B, C, D, mana-mana satu dipatuhi, maka pemain itu layak untuk mewakili negara dan berdaftar dengan FIFA. Itu urusan FAM. Apakah proses pemberian warga negara terhadap 7 pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan, Akta, Kaedah Warga Negara dan Perlembagaan Persekutuan? Jawapannya ya.